Okey geng, aku dah dapat makan. Ni aku tak tahu, macam disco ni tempat ni. Mari kita tengok sama-sama geng. Apakah dia ni? Wow. Ada pool geng. Mandi-mandi. Wow. Tu atas sekali geng. Orang mandi ada DJ tu. Mana nak cari tu? Kat Singapura je ni, atas kapal ni. Dah atas sekali dah ni kan? Okay, bini aku ajak naik atas. Tu dia punya enjin dia. Rasap dia kan. Jom. Jalan lagi, kita tour lagi kan. Ni tingkat paling atas sekali Boleh. Ada tempat santai-santai. Tu bawah tempat mandi kan. Korang dah bayar tiket, so korang boleh mandi juga sekali jalan. Nampak? Aku nak pergi tingkat paling atas lagi. Nak tengok apa yang ada kan. Ni tempat santai-santai. Kapal sebelah mana? Jom kita tengok apa lagi atas dia. Let's go. Tu kapal juga tau. Sama macam kita orang jiran. Tu kapal lain. Oh ni kalau tadi tak makan kenyang, kau orang boleh lapar balik kan. Bini aku ni yang paling atas lah kan. Apa ya? Ni yang paling atas lah. Boleh ke isap rokok yang ni tempat orang gambar-gambar lah macam tu kan. Ni tempat santai-santai, tengok view kan. Aku nak jadi orang kaya je kan. Santai kan. Ni dah paling atas lah kan. Jom tengok view dia. Aku rasa good. Bayanglah atas kapal ada macam ni. Dah macam kat darat dah. Okey geng, aku nak santai-santai dengan bini aku ni. Nanti enjoy like a diva. Nanti aku update lagi kalau aku pergi lain level Okey geng.